Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustaz Faizal yang telah bermanjir yang juga di makanan, yayasan di makanan kebadiran, lawati, makanan kurikulum, Syekh Abri, makanannya tak apa. Okey, jemputan kita tadi daripada YDP, KLG kita, keempat kita, ya, mantan guru besar kita, Cik Rizauti, yang tetamu-tetamu, murid-murid, ibu bapa, serta hadirin hadirat yang hadir ini. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada petang ini kita dikurniakan cuaca yang sangat baik, ya. Redup, berangin je, ya. Alhamdulillah, ya, satu yang kita merisaukan kita adalah cuaca lah, okay? Alhamdulillah, ya, Allah bagi kita cuaca yang baik untuk kita bersama-sama di padang kecil kita di Bukit Goh, ya, bersama-sama kita berbuah, ya, untuk sama saling kenal mengenali, ya, antara ibu bapa, antara keluarga-keluarga, antara kawan-kawan, ya, semua pemimpin masyarakat di Bukit Goh. Ya, InsyaAllah, ya, acara ini kita akan teruskan sebagai satu acara tahunan, sebagai satu program yang mana kita dapat mengikut ukhuwah, yang di mana kita tahu, ya, dapat kita menjaga silaturahim. InsyaAllah, ya, rezeki daripada Allah itu akan datang mengalir ke rezeki kita. Saya tak ingin bercakap panjang. Cuma saya ada satu pesanan, ya. Ajak saya, bila saya berjumpa dengan ibu bapa, saya akan bercakap satu perkara, iaitu berkenaan dengan kelas kapal, ya. Mana saya dapat maklumat daripada guru besar kapal, ya, seramai 217 orang saja, ya, murid di SK Bukit Goh ni yang menghadiri kapal di Tapah Bukit Goh, ya. Jadi di sini, ya, saya akan terus kata selepas ini akan berkempen supaya lebih ramai ataupun semua murid di SK Bukit Goh menghadiri kelas kapal, ya. Mana ditahu kelas kapal adalah tempat untuk anak-anak kita belajar sepatutnya, ya. Berkenaan dengan puasa ni, yang paling penting adalah berkenaan dengan solat dan mengaji, ya. Mana kita tahu untuk melahirkan generasi yang kata di dalam zaman yang mencabar ni, ya, antara salah satu perkara yang wajib yang kita terapkan pada anak-anak kita iaitu pelajaran agama, ya. Kalau anak-anak kita terisi rohaninya, ya, pandai mengajinya, terjaga solatnya, insyaAllah, ya, anak-anak kita ke mana pun, ya, selepas ini, ya, boleh selamat dunia. Jadi saya nyuruh tuan-tuan dan puan-puan, ya, sama-sama kita masa anak-anak kita ke kelas pada hari Sabtu, ya, pada waktu petang. Tak lama, ya, 3 jam sehari saja, ya. Jadi saya harap lebih ramai yang masuk kapal dan lebih ramai menduduki di PKK dan lebih ramai akan ke sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi dan berkualitas, ya. Itulah cara kita untuk melahirkan murid-murid yang berjaya bukan saja di dunia tapi di akhirat. Itulah sedikit pesanan dari saya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan akan dengar lagi, ya, pesanan ini dalam masa ke masa. Hari ini kita santai sama-sama, okay, kata meraihkan bulan Ramadan ini
ya, untuk satu satu majlis iaitu Istajah ini, yang kita harap ya majlis seperti ini dapat memberi manfaat yang sebaiknya kepada semua, kepada pihak sekolah, kepada bapa dan yang tentunya kepada murid-murid kita. Dan kita harap puas antara ibu bapa dan juga pihak sekolah akan sentiasa terjaga dan insya-Allah ya sentiasa bersepakat, di mana kita tahu ya sepakat Allah akan membawa keberkatan kepada sekolah, kampung kita dan juga masyarakat kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu yang hadir, semua ibu bapa yang kata memberi kerjasama, ya, memberi sokongan. Nah, kita harap selepas ini banyak lagi program-program sekolah yang kita rancang dapat sokongan yang sebegitu padu seperti ini. Ya. Selepas raya kita ada mesyuarat agung PIBB. Selepas itu kita ada hari berkawanan dan kita ada sukan sekolah. Itu akan berlangsung pada bulan 4 dan bulan 5 lah. Ya. Jadi saya harap sokongan seperti ini dapat diteruskan supaya kata cikgu-cikgu rasa lebih bersemangat ya untuk melaksanakan program-program untuk membangunkan anak-anak di sekolah SK. Juga ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa itu diketuai oleh Ustaz Ismail ya, yang berketua rumus ya. Saya risau dia buka puasa awal ya. Mari ya. Nak saya panggil orang tadi. Hati lain ada, baik mesti kita panggil di sini ya. Alhamdulillah ya. Okey. Jadi terima kasih kepada Ustaz Ismail dan juga Pak Nasia Agama Islam, KTKT, semua guru, semua jawatan kuasa yang terlibat dan juga staf kita dan juga murid-murid kita yang buat persembahan pada hari ini ya. Kita harap ya semua perkara yang kita buat ya bukanlah satu yang sia-sia ya. Kita ada manfaatnya untuk murid-murid kita dan juga untuk semua insya-Allah. Ya, saya tak ingin ucap panjang. Kita pun dah tak lama bersedia untuk iftar dan kata berjumpa, boleh perkenalan ya. Ada yang duduk rumah dekat tapi lama dah tak bertemu siapa ya, tak jumpa ya. Ada yang duduk satu blok, satu taman, satu lorong. Hari ini lah ya kita dapat sama-sama berkumpul ya, dan kita akan teruskan jaga ukhuwah antara kita semua insya-Allah. Itu saja daripada saya. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Kita beri satu tepukan yang gemuruh lah kepada jawatan kuasa yang terlibat pada penganjuran Istajah ini kepada petani. InsyaAllah program ini kita akan jadikan satu program tahunan untuk sekolah SK. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.